Jangan terlalu sibuk memerhatikan pergerakan harga emas setiap jam ataupun setiap 5 minit. Perubahan harga emas memang akan berlaku untuk jangka masa pendek. Tetapi matlamat kita sebagai penyimpan emas sepatutnya tidak berubah. Fokuslah kenapa kita buat simpanan emas. Ada yang mahu membina dana kecemasan. Ada yang mahu membina dana pendidikan untuk anak-anak. Ada yang mahu menyediakan modal pusingan bisnes. Ada juga yang mahu menyediakan deposit untuk membeli rumah impian pertama. Dan ada juga yang menyimpan emas untuk membina dana persaraan yang selesa. Apabila matlamat kita membuat simpanan emas adalah jelas, turun naik harga emas bukan lagi menjadi gangguan emosi. Orang yang mempunyai simpanan emas biasanya akan lebih tenang kerana mereka mempunyai aset simpanan yang diiktiraf di seluruh dunia. Emas sangat mudah dicairkan apabila diperlukan dan emas juga membantu melindungi nilai kekayaan untuk jangka masa panjang daripada kesan inflasi dan juga emosi boros berbelanja. Yang paling penting, mulakan tabungan emas dengan kemampuan sendiri, tambah sedikit demi sedikit dan kekalkan konsisten. Akhirnya, bukan orang yang pandai meneka harga emas yang akan berjaya dalam simpanan emas, akan tetapi mereka yang sabar dan konsisten membuat tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap pasti menikmati hasilnya pada masa depan. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.